Untuk burger chicken crispy ni baru dah RM5.9 yang single. Kalau nak lagi kenyang, apa ambil yang double baru dah RM8.9. Momika Beat Chicken. Dulu dia menjaga kat ujung sana tau, dekat Taman Sri Sedang, Kuala Batas, Pulau Pinang. Lepas tu dia dah pindah mai kat depan ni, hampa langsung tak mai kedai dia. Padahal 50 meter dia pindah. Untuk burger chicken crispy ni, dia pakai ayam goreng, siap ada dengan cheese satu slice lagi. Lepas tu yang ni dia akan bagi hampa garlic sauce. Adik-adik kira balik sekolah simpan duit, boleh makan dah. Bila dia letak dia punya garlic sauce kat dalam burger ni dengan satu slice cheese yang dia letak tu, simple dah tapi memang sedap. Oh ini apa ni? Nasi lemak ayam masak ah. Ini nasi ayam. Dia yang mana yang geng-geng hypo nak makan nasi juga, ada dekat dia dua pilihan ni. Hampa nak satu nasi ayam dan juga satu nasi lemak. Satu ni harga RM8.9. Sampai RM10 hampa boleh makan nasi kejap. Dia punya saiz ayam paha ni, lebih kurang macam-macam. Dia letak dalam menu nama Maggi Sukiya Garlic. So ada dua pilihan, daging dan juga ayam. Both harga sama juga RM15. Yang ni lah dia punya sos Sukiya tu. Kira dia dah letak siap dah. Nampak tu garlic kat situ. Kita ambil yang daging. Sos Sukiya ni sedap. Siapa yang suka duk makan shabu-shabu yang gulung tu kan. Tapi dia dah mancur sekali lah. Tapi yang ni dia serve dengan Maggi. Menu baru dah. Tu dia. Sayur pun fresh lebih kat mak. Kedai ni pun jual chicken chop ni besar. Harga RM9.9. Rasa macam sama. Tapi bukan dia. Orang kita dah boleh buat level macam ni dah. Rasa bangga. Mai kedai ayam goreng ni tak makan ayam goreng kalau rugi lah. Ala carte punya 2 pieces harga RM10.9. Nampak bahagian tight tu. Dan yang ni pula bahagian dada. Tapi kalau hampa nak sos, dia ada optional dia sendiri. Hampa nak sos hijau ke, Korean sauce ke, garlic sauce ke. Sebab tadi aku mai ayam tight ni habis tau. Boleh pilih. Aku minta nak tight juga tapi kena tunggu dia goreng. Tapi ayam dia goreng panas-panas ni memang sedap lah. Dia ayam besar ke dabak ni baru dah jual, hampa senang. So hampa main dekat dia ada cuti hari Ahad 9 pagi sampai 10 malam. Dulu kalau dia menjaga kat ujung sana 6.30 petang tutup dah. Kali ni dah lajak terus sampai 10 malam. Support bisnes kita di Taman Sri Sedang, Kuala Batas, Pulau Pinang ni geng. Ciao.